Okey, kita lihat pula bahagian dalam. Dia punya kunci macam ni. Kunci ni macam model Previa yang lama ya. Okey, tekan saja terbuka. Okey, dia ada lock, unlock. Lepas tu untuk buka bonnet pun dia ada. Dan ini untuk alam lah. Okey, kalau kita lock, dia lock macam tu sajalah. Dia tidak side mirror dia tidak berlipat. Okey, jadi kita buka, kita tekan je sekali dah terbuka. Okey. Alright, ini adalah pandangan pada bahagian dalam ya. Okey, pandangan pada bahagian dalam Proton Saga 1.3 standard. Okey lah, untuk kereta pemula ni, ini adalah design yang okey lah pada saya. Simple, nice. Okey, kita lihat pada kerusi dahulu ya. Kerusi, kita lihat dahulu kerusi. Okey, sekejap ya. Okey, kerusi untuk model ni warna hitam. Warna hitam kosong. Design fabric ya. Tak pakai leather, dia pakai fabric hitam kosong, tiada corak. Okey.